Okey tuan-puan, dekat tangan saya ni adalah emas perhiasan keluaran Public Gold yang berketulinan 999 ya tuan-puan. Okey, beratnya adalah beratnya adalah sekitar berapa? 14.17 gram. Okey, tuan-puan boleh pergi ke laman web Public Gold dan tengok harga dia berapa kat situ. Tapi apa yang menarik yang tuan-puan saya nak bagi tahu, okey, dekat sini tuan-puan boleh beli secara terus emas barang kemas ini, okey. Dan dalam masa yang sama juga kalau tuan-puan ada akaun emas Gap, okay, kita boleh keluarkan emas daripada akaun Gap kita tuan-puan. So tuan-puan sebenarnya tak perlu bermodalkan yang banyak, bawa cash yang banyak ke sini. Okay, cukup kumpul sedikit demi sedikit dalam kita punya akaun emas Gap tu. Okay, contohnya berat gelang ini adalah 14.17 dan kumpul sampai 15 gram dalam Gap. Lepas tu kita keluarkan, boleh kan? Kita boleh keluarkan dan perlu bayar harga upah sahaja. Nampak tak kat situ tuan? Sebenarnya tuan-puan ada kaedah bagaimana untuk kita dapatkan emas tu, walaupun harga sekarang dah lebih kurang 1 gram RM500 untuk hari ini. Okay? Kita ada cara yang mudah. Dekat Public Gold ni tuan-puan sebenarnya urusannya amat mudah. Okey, ada RM100, simpan dalam akaun RM100, kumpul sampai 15 gram, keluarkan. Jadi abang-abang, bapak-bapak yang ada suami, yang ada isteri, okey, yang nak hadiahkan isteri gelang-gelang macam ni yang berketulinan 999 ni, dan kumpul saja dalam akaun emas Gap dan keluarkan. Kira kenapa nak kita perlu beli emas 999 tak 916? Walaupun orang kata emas 999 ni lembut, tapi saya rasa tak lembut mana pun, keras juga. Okay, sebab spreadnya tuan-puan adalah di antara 6 hingga 9 sahaja, sama seperti gold bar dan juga dinar. Jadi untuk memaksimalkan keuntungan kita dalam simpanan emas, walaupun emas ini adalah emas perhiasan, pilihlah emas yang berketulinan 999. Tapi kalau nak juga emas 916, ada kat menara Public Gold ni, kat galeri jualan ni ada emas 916. So pilihan di tangan tuan-puan, saya hanya memberikan yang terbaik untuk tuan-puan. Yang manakah emas yang sepatutnya tuan-puan beli? Kalau saya memilih emas 999. Okey, assalamualaikum dan bertemu lagi.